susah. Kita manusia ni banyak ingat Allah masa susah. Tayar bocor barulah, ya Allah tolonglah hantar orang. Masa tayarnya golek baik, tak sebut Alhamdulillah. Masa lututnya dah sakit, ya Allah, sakitnya lutut, ya Allah, bantulah bagi sembuh, ya Allah. Oh, masa dulu boleh lari, boleh lompat, boleh itu, boleh ini, tak pernah pun kata Alhamdulillah, ya Allah, hari ini lutut baik. Tuan-tuan, Allah sebut apa? Nabi sebut apa? Barang siapa yang ingat Allah ketika senang, ketika kaya, ketika sehat, ketika lapang. Dia senang tu dia ingat Allah. Okay? Ingat Allah. Ketika muda, ketika kuat, dia ingat Allah. Tak lupa Allah. Allah akan ingat dia waktu dia susah. Tiba-tiba datang masalah, dia kata, ya Allah, Allah bantu. Tapi ramai orang ingat Allah ketika sakit dan susah. Betul tak? Betul. Saya dapat banyak surat-surat. Dia kata, Ustaz, suami saya sakit, tolong doakan sekian dan sekian. Nanti dapat surat lagi, Ustaz, tolong saya ada hajat ni, saya ada masalah hutang ni, sekian dan sekian. Oh, masa bisnes maju tu macam mana? Sepatutnya masa bisnes tengah maju, Ustaz, ini saya ada bagi RM200, doakan bisnes saya maju dan terus maju. Sekarang dah maju dah, terus maju. Tengok, masa senang dengan Allah. Masa senang dia pergi umrah, masa senang dia ngaji Quran, masa senang dia ingat Allah. Ketika saat dia teruji dengan susah, dia sebut, ya Rabb, ya Allah, Allah bantu dia. Makcik ni ada 01, makcik dia balik ni. Ni VIP ni, VIP. Boleh? Jadi, apa jadinya? Jadi, siapa yang banyak mengingati Allah dalam keadaan dia senang, Allah akan ingat dia dalam keadaan dia susah. Oleh itu berzikirlah dalam semua keadaan, bukan ingat Allah ketika susah. Ingat tuan-tuan, saya pun ingatkan diri saya sendiri. Masa tengah kuat, tengah sihat, tengah muda, belum banyak masalah, ada masalah, siapa tak ada masalah, saya pun ada masalah, semua depan saya ada masalah. Ada orang masalah anak, ada orang masalah suami, ada orang masalah jiran, ada orang masalah duit, ada orang masalah keluar, ada masalah kesihatan. Semua kita ada masalah. Saya nak sebut, masa kita tak ada masalah, kita jangan lupa ingat Allah. Banyak orang tuan-tuan, bila dah tersepit, keluarga berantakan, semoga Allah pelihara kita, baru datang masjid. Pak Haji, lama tak datang masjid. Tuan-tuan, okay, dia kata, itulah saya nak berubah. Kenapa? Dia kata, saya kena tipu dengan skema. Habis duit saya, duit pencen 300,000. Dah duit habis, bini pula nak tinggalkan saya. Dah gitu pula, anak pula tuntut itu ini. Terus jadi orang masjid. Terus jadi AJK masjid lah tu. Maknanya macam tu. Sebenarnya jangan gitu. Sebenarnya masa dia senang, bisnesnya maju, kerjanya bagus, keluarganya baik, jangan berhenti pergi masjid. Jangan benci baca Quran, kerana itu mengingati Allah ketika senang. Tuan-tuan, ingat-ingatkan pada anak-anak, ingat-ingatkan pada kawan-kawan. Jangan ikut zikir ni waktu sebab ada masalah. Saya kesian ada seorang makcik jumpa saya, Ustaz, tolong anak saya terlibat dengan ketagihan. Contohnya, bukan di sini dah tuan-tuan, ketagihan. Kemudian anak perempuan saya yang lain pula diceraikan suaminya. Lepas tu cucu saya pula ada masalah, tak nak dengar kata dan dia kata, saya ni kesian dah makcik ni, dah berusia dan tua. Semoga Allah jaga dia, Allah mudahkan urusan dia dan sekian. Saya sebut kepada makcik, bukan saya orang baik, dan saya WhatsApp je lah. Saya kata macam ni makcik, pertama sekali cuba taubat kepada Allah. Taubat. Sebab kemungkinan masa kita senang, masa kita muda, masa kita tu ada dosa-dosa yang kita buat, yang kita lupa bertaubat. Dan kesannya itu turun kepada masalah yang kita hadapi. Mungkin dulu kita ada zalimi orang, mungkin dulu kita ada ambil duit orang yang kita tak pulangkan lagi, mungkin dulu kita ada sekian dan sekian. Saya kata taubat dulu yang itu. Taubat dulu.
dah, baru minta pada Allah dan fikir jalan keluarnya apa. Anak yang ni masalah nak selesaikannya apa. Yang di ini apa cara nak baikkan semua. Cucunya macam mana? InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah. Cuma jangan, saya cakap ni supaya kita jangan sampai macam tu. Maknanya masa tengah tuan-tuan senang, baik, masalah tak banyak, masalah paling banyak pun sakit lutut je lah, itu je. Kan? Okey, masa tu jangan lupa Allah, banyak ingat Allah, syukur pada Allah, zikrullah. Alright, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah teguhkan kita dalam keadaan itu. Kerana tabiat manusia macam tu. Kalau dia susah, baru dia nak berpaut balik. Masa dia senang, dia lupakan daratan. Okay, itu sifat kebanyakan manusia dan kita tak nak jadi sifat macam tu. Kita senang ingat Allah, kita susah pun dengan Allah. Senang pun ingat Allah, susah pun dengan Allah. Sakit pun dengan Allah, susah sihat pun dengan Allah. Kaya pun dengan Allah, miskin pun dengan Allah. Azza wa Jalla. Baik, habis. Sekarang kita akan sama-sama baca Ratib Al-Attas, insyaAllah. Kita berhenti 3.45 atau 3.50 dalam lain. 3.4. 3.50 lah. Saya sampai awal sikit tadi. Alhamdulillah. Sebab saya pun ada majlis zikir macam ni petang ni lepas asar. Jadi saya agak bekerja sikit dengan saya dekat sana, dekat belah area Sungai Balang tu. Saya baru je buat dalam sebulan lah. Sebelum ni kita buat dekat rumah Pai Kiram. Tapi sebab saya Jumaat ni lari kan, saya tak darat, saya buat belah sana. Kita buat bacaan Wirdul Latif. Ni kata Al-Haddad kan, atas kan. Saya satu lagi wirid namanya Wirdul Latif. Kita buat Wirdul Latif ni pindah rumah ke rumah. Yang ni jangan pindah lah, ni rumah Tok Asyik je, jangan pindah tempat lain nanti kan. Akak marah nanti kan. Jadi saya cerita kat sana lah, kat belah Sungai Balang kita buat. Mula-mula first buat di rumah saya. Lepas rumah saya, okey saya tanya rumah siapa lepas ni, siapa nak. Syaratnya satu je, jangan sediakan makanan. Jangan sediakan makanan. Tuan rumah kalau sediakan makanan nanti menyusahkan diri dia. Biar yang lain bawa pot lah. Ini bukan kat sini ni kat sini kekal macam ni. Saya cerita kat sana. Okey, kat sana. Supaya orang yang nak kata rumah saya, dia tak berat. Faham tak? Saya buat macam tu. Jadi kita dah pusing dekat sebulan, alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi macam tu lah dia. Okey, minggu depan rumah siapa? Rumah saya lah ustaz. Jangan siapkan makanan, nak buat air je. Makanan semua yang datang tu tolong bawa. Jadi tuan rumah tak rasa berat. Okey, tak yang nak order itu. Tak. Yang besarnya adalah zikir. Saya pun sama, saya cakap dekat akak. Saya kata, Kak, ni saya nak cepat makan tak payah pun. Untuk saya hari ni lah. Kerana yang penting adalah majlisnya. Yang lain itu sampingan-sampingan. Hari ini tuan-tuan, kita bila buat majlis, minta maaf sebut, yang besarnya bunga, yang besarnya telur, yang besarnya hiasan, yang besarnya bena, yang paling besar makan. Pengisiannya sikit je. Saya pernah pergi satu ceramahnya hebat, buat dekat Shelly, buat dekat itu, dekat ini. Ceramahnya setengah jam je. Kan buat suhu mewah dekat Shelly itu ini. Ustaz, ceramah setengah jam tu Ustaz. Saya kata, oh Allah, baru nak naik dah berhenti dah. Jadi tuan-tuan yang dikasihan, tak saya nak sebut apa. Saya nak sebut apa pun majlis yang kita. Saya tahu budaya orang Melayu ni tuan-tuan, dia ada rasa takkan gitu. Betul, tak apa, itu bagus tuan-tuan, kekalkan. Cuma jangan sampai yang itu terlalu dibesarkan sampai terlupa pengisian utama. Kalau tadarus Quran tu, yang besarnya itu kan tadarus. Kan? Ini yang besarnya apa? Tudung sama. Ya Allah, tudung tak sama pun boleh tadarus lah. Orang buat. Tengok. Ni Ramadan tak lama lagi, tengoklah saya cakap. Betul tak betul? Betul. Kan? Baju kena sama baru jadi kumpulan tadarus sama. Baju tu tak ada kaitan dengan tadarus. Betul tak Makcik saya cakap? Banyak kita salah kat situ. Tudung yang penting sama, baju penting kena seragam. Siapa nak pergi rombongan mesti baju putih, tudungnya pink. Jadi yang tak ada tu kena beli, sampai nak kena beli. Kena sama. Jadi tuan-tuan, saya tak kata salah. Okey, nak buat, tapi jangan besarkan sangat benda-benda macam tu. Okey, jangan besarkan sangat. Itu yang dia besar, yang tadarusnya kecil, majlis ilmunya jadi kecil, itunya jadi kecil. Ambil dah pula saya. Tuan-tuan nak bawa zikir, tak zikir-zikir lagi.
Hadirin semua yang seterusnya. Okey, tak apa, sekali-sekali ya. Ustaz lain tak bebel kan? Saya bebel. Yang seterusnya apa fadilat dan kelebihan zikir berjemaah? Boleh kan zikir seorang-seorang? Boleh. Tapi kenapa zikir berjemaah macam ni kat sini ni? Tuan-tuan, ada banyak kelebihan. Saya tak nak sebut semua, saya sebut beberapa yang paling besar je. Pertama, berkumpul dalam zikir. Kumpul tau macam ni, kumpul macam ni. Tuan-tuan, setiap yang hadir itu disebut namanya dengan kumpulan malaikat yang jauh lebih ramai. Jauh lebih ramai. Yang sebut nama kita. Macam nama apa? Fatimah. Malaikat menyebut Fatimah binti Fulan. Dia duduk dalam majlis zikir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Yang sebut tu katalah 100,000 malaikat. Kita seorang saja satu kumpulan. Tapi zikir seorang-seorang, malaikat tak buat macam tu. Zikir berjemaah, malaikat kumpul, malaikat sebut nama dia, ya Allah, orang ni ramai. Yang sebut tu banyak malaikat. Sebab itu penting zikir berjemaah, kumpulan. Dua, kita datang majlis zikir berjemaah ni tuan-tuan. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni yang ada masalah jiwa, iman tak kuat hari tu kan? Iman tak kuat hari tu, rasa lesu nak beribadah, malas. Bila dia datang jumpa kawan-kawan zikir macam ni dia jadi semangat. Perasan tak? Dia jadi kuat sikit. Dia dah tenggelam dalam dosa dah ni, tenggelam dalam dosa. Dia pergi majlis ratib, dia pergi majlis maulid, dia pergi majlis yang ada kumpul orang balik ramai. Pergi tu dia dapat semangat baru. Kenapa? Jumpa kawan-kawan yang soleh. Sebab itu penting majlis ramai-ramai. Ustaz seorang-seorang tak boleh? Boleh, tapi tak sama dengan zikir beramai-ramai. Faham ya? Maka sebab itu tuan-tuan, semarakkan zikir berjemaah ni dalam masyarakat. Semarakkan. Semarakkan. Ini buat kat sini kan. Makcik di rumah masing-masing, di tempat masing-masing tu, tak payah besar-besar. Buat kat rumah, jemput dia adik beranak, jemput orang kanan kiri. Datang rumah jom, buat apa? Baca mak surat. Yuk datang rumah yuk, buat apa? Baca yasinan. Buat. Tak payah besar pun tuan-tuan. Bila ada perkumpulan, walaupun kecil 3 orang, kita sudah dianggap zikir berjamaah. InsyaAllah ya. Okay, jadi ini zikir berjamaah. Baik, dan insyaAllah kita sama-sama baca Ratibul Attas lil Imam Al-Habib Umar ibn Abdul Rahmani Al-Attas. Boleh? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada ya? Allah. Kat Taman Malaysia atas ke Al-Haddad? Al-Haddad. Bawa Al-Haddad, Al-Atas. Yang dekat Majlis Ngabung saya bawa Al-Haddad. Ingat tak? Sebelum ni. Ini Al-Atas. Apa beza Al-Atas dengan Al-Haddad? Pertamanya kalimahnya tak sama lah. Satu Al-Atas, satu Al-Haddad. Bezanya apa tuan-tuan? Al-Atas adalah guru kepada Al-Haddad. Faham tak? Orang yang nyusun tu, yang ni Al-Atas kan? Ini guru, Al-Haddad tu anak muridnya. Tapi janganlah pandang rendah pada anak murid. Okey, faham tak maksudnya? Maknanya Al-Atas dia ada tempat dia, dia ada kedudukan dia, dia di guru kepada Al-Haddad. Baik. 3. Sejarah penulisannya tak sama. Kenapa Al-Atas ni ditulis? Al-Atas ni ditulis kisahnya ketika mana satu perkampungan ataupun satu kampung tu dia dilanda banyak musibah, penyakit, kemarau, jenayah, macam tu lah banyak. Lepas tu dia pun kata, kampung kita ni banyak masalah lah. Kita jumpa Habib lah, minta amalan. Tu yang dia orang pergi jumpa Habib Amal. Zaman ni bila? 400 tahun dulu makcik. 400-500 tahun dulu. Dia kata, Habib, kami datang, kampung kami ni banyak masalah. Boleh tak tolong kalau bantulah kami untuk apa? Untuk bagi apa doa-doa kami boleh buat. Waktu tu juga makcik ya. Waktu tu. Bukan dah siap waktu tu. Ambil kertas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Nah, ni amal balik. Ngamal balik selang beberapa hari, yang kemarau jadi hujan, yang penyakit merebak hilang, jenayah-jenayah dah tak ada takut lagi. Datang balik ke Habib, Bib, terima kasih Bib, kenapa? Kami amalkan kat kampung, alhamdulillah baik kampung kami. Sejak itu amalan itu sebar. Orang tu nak sampai dekat Jalan Daud ni. Oh, cerita dia tentang nama Jalan Daud ni. Okey, itulah namanya Ratib Al-Attar. Al-Haddad kisahnya lain. Al-Idrus kisahnya lain. Petang ni saya baca Wirdul Latif, Latif lain. Isi dalamnya pun ada zikir-zikir yang fadilatnya tak sama. Yang tu bukan petang ni lah. Waktu-waktu yang lain kalau direzekikan Allah Ta'ala. Okay, insyaAllah. Jadi harap tuan-tuan dapat ilmu sikit, dapat semangat sikit untuk berzikir. InsyaAllah Ta'ala kita akan sama-sama baca Ratib Al-Attar. Ada lagi ke soalan? Nanti tak tanya lah. Soalan dikedepankan. Patutnya soalan lepas ni, tapi soalan di awal kan. Lepas ni habis zikir habis. Doa. Ada tak nak tanya? Belakang? Tak ada? Encik? Tanyalah, tanya je yang malu-malu. Tanya. Macam mana zikir apa? Khaujakan. Tuan-tuan, semua zikir ni dia ada sejarah yang tersendiri, dia ada sanad yang tersendiri, dia ada fadilat yang tersendiri, dia ada isi-isi yang tak sama. Khaujakan dibawa ke Malaysia ni oleh Kiai Fadil Banten daripada Lenga, Masjid Batu 31 Lenga, sebelah Sungai Panco tu. Okey, bila tu sekitar tahun 1920-an. Kita tak lahir lagi kot agaknya. 20-an, kita lahir 50-an kan? 20-an. Waktu tu. Tuan-tuan, zikir khaujakan ini adalah dibawa oleh seorang yang ada tarikat namanya tarikat Naqsyabandi dan juga Tijani. Kiai Fadil Banten ni lah. Dia balik, dia nak masyarakat zaman dulu kan, zaman dulu ni kadang-kadang ada yang dah jauh daripada agama kan. Kita pun tahu lah zaman dulu macam mana. Jadi Kiai Fadil macam mana nak bawa orang daripada agama balik, dia mula wujudkan amalan zikir supaya orang ni ada rohani yang baik. Macam tu. Dia buat macam tu, dia buat supaya orang ada rohani yang baik. Jadi bila macam tu mula berkembang. Okey, jadi macam mana khaujakan ni mula meletup satu Johor. Satu Johor. Bila satu ketika, iaitu ketika fasa Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua bila? 1940 lebih 45. Sebelum Perang Dunia Kedua 45. Ketika zaman tu lah 1945 macam tu, dunia ni terkesan dengan Perang Dunia Kedua. Maknanya tak stabil, termasuk negeri Johor. Bila macam tu berlaku, Sultan Johor pun saya lah tanya kepada Qadi Muar ke macam tu lah, mungkin tanya orang besar, tanya boleh tak bagi saya satu nama orang yang paling alim di tempat sini. Jadi yang Muar ni hantar nama yang setakat ni lah. Kalau daerah Muar agaknya lah nama yang kami hantar yang rasanya alim lah, orang alim, orang besar kan, adalah Kiai Fadil Banten. Jadi dia pun dipanggil menghadap ke istana. Sekitar 40-an tu lah, dipanggil menghadap ke istana. Menghadap di istana, jadi tuanku kata Johor ni keadaannya dah macam ni dah ni. Ni pasca Perang Dunia Kedua ni, tak tenang, tak stabil, huru-hara dan sebagainya. Jadi dia kata apa kita nak buat. Jadi Kiai Fadil kata, tuanku, saya cadangkan supaya seluruh negeri Johor, masjid, surau rakyatnya amalkan wirid khaujakan. Buat wirid khaujakan ni tuan-tuan, tak lama tenang kembali Johor. Itu cerita khaujakan tu. Khaujakan seingat saya, kalau tidak silap, dia asal perkataan Turki. Khaujah. Khaujah. Ada khaw, waw, jim, ta. Khaujah. Khaujah. Kalau zaman Turki ni tuan-tuan, kalau nak panggil seorang tu mulia, dia akan panggil Khoja. Khoja.
Okey, Khoja Fendi contohnya. Wallahu a'lam. Saya ada baca sebelum ni tapi saya tak detailkan lagi, tapi saya kata Khaujah adalah istilah bahasa Turki. Kenapa Turki? Timbul lagi persoalan. Kenapa Turki? Panjang pula cerita kita petang ni ya. Tak apa tak baca khatib pun tak apa Okey. Okey, dapat ilmu lah tuan-tuan. Kak, soalan banyak tak apa Kak Tak apa layan dia orang dah buka khatib. Susah nak jawab Ustaz. Kalau zikir orang boleh bawa soalan susah nak jawab. Jadi tuan-tuan, kenapa cerita Turki? Khaujakan ni mana datang Turki? Macam mana boleh cerita Turki ni masuk dekat Khaujakan cerita kat sini? Tuan-tuan, kita kena ingat. Sejarah Islam pernah menjadi kuasa besar dunia di Turki 600 tahun. Sejarah Islam selepas zaman Nabi habis, datang zaman sahabat semuanya meninggal dunia, datang zaman tabi'in, pemerintahannya berada di lebih kurang Syam macam tu dekat Syria, kemudian jatuh habis, kalah lagi dengan peperangan, kemudian naik satu kuasa baru di Iraq, Islam punya lah ni tuan-tuan, 90-100 tahun lebih kurang, jatuh lagi, kemudian berpindah kuasa Islam itu ke Turki, dimulakan oleh Osman Ghazi. Sebab tu namanya Osmaniyah, kerana pemula yang memulakan tu keturunannya namanya Osman Ghazi. Osman Ghazi, saya dah pergi kubur dia tuan-tuan. Osman Ghazi ni, makcik pun boleh kalau nak saya bawa, makcik belikan tiket dia saya bawa kan, dekat Bursa Turki. Kat Turki lebih kurang sejam 2 jam daripada Istanbul. Turki Baghdad ada jauh. Turki ni dekat mana tuan-tuan Turki. Okey, Turki, tepi dia ni ada laut besar. Laut besar, kan? Laut besar. Ke hujung laut tu Mesir. Tapi kalau dia ke bawah, betul-betul ke bawah, tuan-tuan, Turki ni dia betul-betul sempadan dengan Syria. Sebelah ke atas Syria. Okey, nanti sebelah dia ke tepi, tak jauh daripada situ, ada negara-negara yang tan-tan tu sikit. Kemudian nanti ke bawah, beberapa negara baru jumpa Mekah dan Madinah. Turki lah. Turki ni cantik tuan-tuan Turki cantik. Saya kebetulan pula tadi baru lepas tengok tiket nak pergi umrah sendiri. Lagi sendiri umrah. Tapi singgah Turki 2 hari. Harganya 3,800 lebih kurang. Pergi balik. Saya umrah. DIY. Saya tengok mikir-mikir juga ni, nak pergi, tak pergi, nak pergi, tak pergi, nak pergi, tak pergi. Itulah kan. Tengok harga tiketnya 3,000. Siang dulu bulan lepas saya tengok murah dalam 2,800. Sekarang dah naik. Alamak, saya kata 1,000 pula naik ya. Kan? Tak apalah tuan-tuan. InsyaAllah. Mana tahu dia nak bagi cincin dengan gelang nanti kan. Okey, tak apa, itu cerita lain. Itu bukan ceritanya. Ceritanya apa tadi? Turki. Turki. Jadi bila pusat pemerintahan Islam berkembang semula kuat di Turki, tuan-tuan, pemerintah ni tuan-tuan, pada zaman tu pemerintah yang suka ilmu, suka amalan, suka ulama, suka wirid, suka masjid. Osmaniyah ni 600 tahun bertukar banyak pemimpin, banyak khalifah. Jadi ada zaman yang khalifahnya sangat suka ulama, sangat suka wirid, sangat suka amalan. Jadi berkembang panggil. Jadi bermulalah tarikat tasawuf ni, amalan wirid ni bercambah banyak. Maknanya berkembang orang amal sana tuan-tuan. Di situlah tuan-tuan Turki pernah menjadi pusat ilmu dan pusat rohani. Kita panggil tarikat lah tuan-tuan. Sebab itu banyak sambungan kita ni dengan Turki. Tahun depan tuan-tuan, sekarang ni ada satu delegasi, satu rombongan, satu kumpulan lah di Johor ni sedang buat kajian semula hubungan, mengumpulkan semua bukti-bukti dulu ni, hubungan kerajaan Johor sebelum ada Malaysia lagi. Malaysia belum ada lagi. Kerajaan Johor dan Turki. Tuan-tuan perasan tak, salah satu daripada kerabat diraja itu keturunan Turki. Tak tahu sultan yang mana? Yang isterinya Turki. Kan? Sawaka. Jadi nak ceritanya, hubungan Johor dengan Turki ni waktu tu zaman Empayar Islam sangat kuat. Jadi tak mustahil ada amalan-amalan yang bertukar-tukar, amalan wirid, zikir dan sebagainya. Okay.
Jadi ini boleh saya? Oh, makcik tanya satu je tadi. Jauh no perginya. Jadi sebab itu sejarah ini penting. Jadi orang tanya macam mana Khawjakan boleh datang. Itu boleh datang kerana sejarah yang rapat antara Johor dan Turki ketika itu sangat akrab, sangat rapat. Sampai ada yang berkahwin dengan Turki. Dangabe. Dangabe itu Dangabe. Dangabe. Mana? Dangabe ni bahasa Melayu apa ni? Dangabe ni bahasa Melayu ke bahasa apa? Dangabe. Ada tak dalam bahasa Melayu perkataan danga? Tak, saya tanya danga tu dalam bahasa Melayu apa maknanya? Danga. Dia danau. Danga. Danga. Tak tahu, tuan-tuan. Itulah salah satu daripada perkataan Turki yang tersemat yang ada di Johor Bahru ataupun Johor. Yang B-nya tu B. Dangabe. B adalah perkataan Turki. Okey, bila diterjemahkan dalam bahasa Melayu dipanggil tuan. Tuan, T-U-A-N, tuan. B. Kalau dipanggil contohnya B Fendi, maknanya Tuan Fendi. Tentu namanya B. Danga B. Maknanya nak ceritanya akrabnya hubungan Johor dengan Turki pada ketika itu. Faham tak? Jadi tak mustahil lah banyak wirid-wirid yang seperti nama Khawjakan ke, apa ke dan sebagainya. Dan orang sini, that's Johor pula tuan-tuan. Okey, ceritanya. Tuan-tuan tengok Johor ni banding dengan semua negeri lain, kita ada keunikan. Apa dia tuan? Perasan tak? Ratib ni banyak kat Johor. Perasan tak? Kat Kuala Lumpur pun tak banyak, kat Pahang tak banyak, kat Pulau Pinang tak banyak. Paling popular kat Johor. Lagi Ratib Al-Haddad atas. Kenapa? Sebab wah, ini soal jawab ni kan. Tak ratib kita hari ni, kita kuliah je lah hari ni. Tak apalah ya. Ratib sendiri kat rumah. Kenapa ratib banyak kat Johor? Tak sama negeri lain. Negeri lain ada tapi tak semakmur Johor. Johor tuan-tuan pergi Sultan Ibrahim ada, pergi Masjid Pontian ada, Masjid Segamat Buan, Masjid Johor Bahru, Wadi Hasan, Wadi Hana. Ratib berlaku. Sampai Tangkak tu. Ada. Kenapa tuan-tuan? Tengok. Kenapa? Kerana tengok dulu. Kerana tuan-tuan, ketika Johor sudah menjadi sebuah negara wilayah Islam, dulu ni situ, mufti pertama yang dilantik menjadi mufti negeri Johor adalah orang daripada Hadramaut, Yaman. Syekh Salim Asy-Syatiri. Syatiri itu Yaman. Salim Asy-Syatiri, Yaman. Mufti tu Yaman. Arab, bukan Melayu. Arab, betul Arab. Saya jumpa cicitnya kat Kuala Lumpur, perempuan. Cicitnya saya jumpa, hidup lagi cicitnya. Okey. Dan pada ketika itu disyaratkan seorang yang nak menjadi mufti Johor ni dululah ni, cerita dulu. Seorang yang nak menjadi mufti Johor mesti daripada kalangan keturunan Rasulullah. Nak cari orang Jawa mana ada tuan Jawa. Ya orang notok. Jadi yang nak cari keturunan Rasulullah ni kat mana? Arab. Dan ketika itu yang paling banyak nasab Nabi adalah di Yaman. Cerita lain pula ni. Macam mana Yaman pula boleh banyak nasab keturunan Nabi? Banyak pula ceritanya dah kita malam ni petang ni. Tak apa ya? Seronok ya? Macam mana pula Yaman boleh banyak keturunan Nabi? Satu zaman ada pemerintah yang dia tak suka kepada keturunan Rasulullah. Dia nak perangi keturunan Nabi. Jahat tuan-tuan. Dia tak suka keturunan Rasulullah. Dia nak perangi. Walaupun dia Muslim, tapi dia tak suka. Dia perangi. Sehingga ada seorang tokoh soleh, alim, namanya Al-Imam Muhammad. Tengok kat buku tu, kat situ ada nama dia. Buku ratib. Tengok dekat Fatihah. Sekejap pakcik, saya pinjam sekejap. Saya tunjukkan.
Yang buku warna ni tengok dekat Fatihah tu, Fatihah lepas zikir tu ada Fatihah kan? Fatihah yang banyak kali tu. Kalau buku warna pink ni, tengok dekat muka surat yang ke-10. Namanya apa? Al-Fatihah Ruhi Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Ahmad bin Isa. Nampak tak? Jumpa tak? Tengok kat Fatihah tu, Fatihah yang kedua. Lepas habis ratib baca Fatihah kan? Betul tak? Tengok Fatihah yang kedua. Cuba baca Fatihah kedua. Al-Fatihah Ruhi. Baca sama-sama kuat-kuat. Lepas habis ratib Fatihah yang kedua. Tengok. Tu. Baca kuat-kuat. Baca. Kuat-kuat sikit. Ahmad bin Isa. Tengok tuan. Ahmad bin Isa. Tengok ini supaya Allah Ustaz, you ke dah 20 tahun baca ratib baru tahu. Ni cerita lah ni tuan. Bagus juga lah cerita ratib hari ni. Ahmad bin Isa dekat dalam buku tu, itulah orang yang daripada tanah Arab, Mekah waktu tu, dia lari selamatkan diri. Dia ni keturunan Nabi. Dia lari selamatkan diri. Pergi mana? Pergi ke Yaman. Niatnya apa? Bawa nasab Nabi. Anak dia lah. Dia dan anak dia ni lari ke sana supaya nasab keturunan Rasulullah tidak dibunuh. Sampai di sana, barulah dia duduk di sana. Waktu tu tuan-tuan, Yaman bukan macam ni. Teruklah. Peperangan, penyakit, itu macam-macam. Dia duduk di situ. Dia mula berdakwah. Dia mula bawa kebaikan. Dan mula kembangkan keturunannya. Di Yaman lah mula berkembang keturunan Ahmad bin Isa ni. Ahmad bin Isa ni. Dan yang paling terkenal daripada keturunannya, dah berapa generasi tu, datang seorang ulama dan wali yang besar. Memang hebat. Pendakwah yang hebat. Berjaya merubah Yaman tu. Itu yang jadi baik orang yang itu. Siapa orangnya? Selepas nama Ahmad bin Isa. Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu tu di situ. Tengok kat saudara kan? Muhammad bin Ali Ba'alawi itu keturunan Imam Ahmad bin Isa yang berdakwah, yang telah berjaya merubah landscape Yaman menjadi orang yang baik. Nampak tak? Baru tahulah Ustaz. Lepas ni tandakan tu supaya tahu. Siapa namanya? Muhammad bin Ali Ba'alawi. Bagus juga tanya soalan ni pasal apa? Pasal depan saya ni kan semuanya ngamal ratib. Bila tahu sejarah ni, baru kita ada penghayatan. Betul tak cik ya? Tengok Ahmad. Tengok apa tadi saya sebut? Dah hilang dah. Lupa dah. Apa saya cakap tadi? Dah, okey, Yaman kan? Macam mana Yaman tu cerita dekat ni, dekat sini ni, dekat Johor. Kenapa Johor bila syaratkan nak jadi mufti Johor mesti keturunan ahli baik, keluarga Rasulullah. Dan keluarga Rasulullah itu banyak ketika itu di Yaman. Macam mana boleh dekat Yaman? Dibawa oleh Ahmad bin Isa tadi. Berkembang sampai zaman Muhammad bin Ali Ba'alawi tadi. Disitulah mula berkembang dan berkembang. Jadi keturunan Nabi ni banyak berkembangnya di sebelah Yaman. Jadi mufti Johor, Sultan Johor waktu tu kalau nak lantik mufti, mesti keturunan ahli bait. Jadi orang dah kenal ahli bait, okey lantik jadi mufti. Mufti pertama, tak silap saya, mufti yang ketiga, mufti yang keempat, semuanya Arab. Imam Abdullah bin Alawil Haddad daripada Yaman, jadi mufti Johor. Arab betul. Bukan Arab Jawa, Arab. Jadi disebabkan itulah pengamalan ni banyak dilakukan di sebelah sana. Jadi bila dia jadi mufti, apa dia buat? Ya, amal ini dikembangkan di Johor. Sebab itulah amalan ratib paling popular di Johor. Sebab mufti-mufti kita daripada Yaman. Mufti yang kelima, kalau tak saya baru mula Melayu. Bukan Melayu lah, maksudnya mufti kelima baru mula pemulaan kelonggaran. Mufti itu tak disyaratkan Arab, tak disyaratkan keturunan Nabi. Bermula mufti yang kelima. Siapa mufti kelima? Tanya orang Johor ni, tak tahu, saya halau daripada dia.
Siapa mufti Johor kelima? Ha? Datuk Nurgaduh jauh dah. Jauh ujung-ujung dah ni. Hidup lagi orangnya. Kita dah belas mufti Mufti dah belas dah. Berbelas dah. Datuk Nurgaduh jauh dah. Siapa agak mufti kelima? Saya bagi cluenya Saya bagi cluenya. Orang Muar. Ayo. Tak tengok? Alhamdulillah, betul pakcik. Bagus. Ni orangnya dah lama. Depan tu je. Sebelah Masjid Pari Kadi ada lorong Haji Yunus. Tahu? Itu bapaknya. Anaknya mufti. Namanya Hasan Yunus. Makcik baca balik sejarah. Kalau pernah baca, namanya Haji Kosai. Haji Kosai tu, yang Haji Kosainya tu, kan? Bukan Robiah Haji Kosai. Kosainya tu. Haji Kosainya tu, dia sezaman dengan Hasan bin Yunus. Okey, dia sezaman dengan Hasan bin Yunus. Tuan-tuan, beliau ni belajar kat mana? Ini cerita lain-lain dah ni, semua dah masuk sampai ke Muar, daripada Yaman pergi ke Johor, naik turun ke Turki, sampai ke Muar balik semula dah ni. Dan lagi dah sampai Megati, sampai Jalan Daud. Tak apa jangan marah Okey. Jadi Tan Sri Hasan Yunus ni mufti pertama yang tidak diletakkan syarat keturunan Nabi. Dan Tan Sri Hasan Yunus ni umur ni kan, umur kena bangga umur. Jangan tak bangga umur. Dan Tan Sri Hasan Yunus ni, dia adalah anak murid Tok Kenali di Kelantan. Ceritanya lebih mendebarkan. Tan Sri Hasan Yunus adalah anak murid Tok Kenali. Tok Kenali kenal lah Wali Besar Kelantan. Lepas tu dia belajar di Mekah. Lepas tu dia belajar kat Mesir, Azhar, Universiti Al-Azhar. Balik ke Malaysia, diangkat menjadi mufti. Mufti ke berapa? Mufti kelima. Itulah Tan Sri Hasan bin Yunus. Hebatnya lagi apa dia? Mufti yang ketujuh, abang dia. Siapa? Saya tanya. Ini kalau betul ni memang hebat lah umur. Siapa? Dan saya ingat mufti yang kelima. Mufti yang ketujuh, abang dia. Siapa namanya? Ini tanya umur ni bukan tanya orang Segamat, bukan tanya orang Tepahat, tanya umur. Bukan muar tau, umur. Siapa dia? Tok Asyik tahu ke Tok Asyik? Abangnya menjadi mufti yang ketujuh. Nama abangnya adalah Rahim Yunus. Yang tadi Hasan Yunus, ni Rahim Yunus. Dua-dua belajar sama-sama dengan Tok Kenali. Hebat tak tuan-tuan? Hebat. Kan? Hebat. Inilah sejarah dan cerita macam mana orang Johor sangat popular dengan ratib, dengan wirid, dengan hizib yang kebanyakannya daripada Yaman. Dah faham ceritanya baru faham. Saya duduk Perak tuan-tuan lama. Saya duduk Perak 8 tahun. Saya kat Ipoh. Gunung Rapat. Gunung Rapat. Gopeng. Kamu rasa Gopeng? Hijrah ke sini lah. Gopeng. Ceritanya, ceritanya. Udah Perak kan? Ceritanya tuan-tuan. Saya duduk sana 8 tahun. Saya bukan tak ada, mungkin saya yang tak tahu, tapi saya tak pernah dengar ada majlis ratib al-atas. Ada. Walaupun muftinya Tan Sri Harun Sandi Zakaria waktu itu adalah keluaran Madrasah Al-Atas. Mufti Perak belajarnya dekat Madrasah Al-Atas Johor, Ulu Tiram. Kan Ulu Tiram kan? Okey. Tak nak ceritanya maknanya apa? Pengamalan ratib ni memang paling popular di Johor.
Macam saya sebutlah, kenapa Johor? Kerana mufti dia adalah daripada Yaman. Faham Itu sejarahnya lah tuan-tuan. Sejarahnya. Okey. Bila tadi saya sebut yang bawa keturunan Nabi ke Yaman namanya Ahmad bin Isa. Kemudian datang selepas itu keturunannya yang alim, yang besar, yang banyak buat perubahan di Yaman. Dakwah dia tu hebat sampai berjaya bawa orang kepada kebaikan di Yaman. Namanya yang selepas itu Muhammad bin Ali. Okey, keturunannya lagi, bawah lagi bawah ni. Datang seorang alim besar hebat. Yang alim besar hebat selepas beberapa generasi itulah yang susun ratib ni. Namanya Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas. Yang saya cerita tadi, kampung yang ada masalah tadi, minta baca zikir. Itulah Habib ni lah. Jadi dia ni keturunan daripada keturunan yang itulah tadi, Ahmad bin Isa dan juga Muhammad bin Ali. Nama dia Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas. Dah faham dah ceritanya? Alhamdulillah. Ada soalan lain? Teruskan. Terus soal jawab je lah ni. Maksudnya pelajar-pelajar kita Johor ni ramai di antara Yaman. Lama-lama ni kan ada pelajar kita, tuan-tuan ni sejarah Saya sebut sejarah je tuan-tuan No. Dah. Saya tak tahu apa sebab orang hantar pelajar-pelajar di madrasah. Okey. Ni saya sebut sejarah Sebenarnya menghantar ke Yaman itu adalah lebih kurang 10 ke 15 tahun ini sahaja. Sebelum tu, maknanya generasi mbah-mbah kita tu, nyai-nyai, buyut-buyut kita tu, opah pula orang Perak lah pula, orang mua ni bukan Perak. Okey. Nenek-nenek kita dulu, tuan-tuan, zaman itu kebanyakan kalau hantar belajar agama, kebanyakannya terus ke Mekah. Zaman itu ke Mekah. Mereka kalau pergi haji, terus tinggal. Kalau anak-anak mereka, hantarnya ke Mekah. Kebanyakan ulama dulu Mekah. Setelah itu tak lama, baru banyaknya ke Mesir. Selepas itu, baru ke Yaman. Sebab itu zaman hari ini, tuan tengok orang tu pergi Yaman, anak orang tu pergi Yaman, boleh berkembang ke Yaman. Alhamdulillah saya dengan izin Allah Ta'ala, Alhamdulillah saya sempat belajar di Mekah. Tak lama lah. Sempat belajar di Mesir, lamalah 7 tahun. Dan sempat juga belajar di Yaman. Alhamdulillah. Tuan-tuan rasalah 3 tempat itu. Ke depan tak tahu, mungkin ramai anak Malaysia pergi ke Jordan pula dan sebagainya. Tapi saya nak sebut itu sejarah kita. Tuan-tuan sejarah kita. Hebat tuan-tuan Alhamdulillah. Berkat daripada sana tu Islam berkembang di tanah kita ini, tanah Melayu kita ini. Alhamdulillah. Dan berkat ahli keturunan Nabi ni yang wariskan wirid-wirid ni, kita semua hari ni menumpang barakah wirid-wirid tersebut. Sebab tu saya sebut, wirid ni jangan hanya jadikan majlis-majlis rasmi macam ni, tapi ianya adalah amalan-amalan harian. Dan tuan-tuan boleh buat di rumah, jemput orang datang 2, 3, 4 orang supaya jadi majlis zikir. Dikatakan contohnya ustaz tak datang bawa majlis ratib, tak bacalah ratib kita bulan tu. Jangan dah. Dia ni amalan harian, amalan mingguan. Kalau boleh jangan dia ditinggalkan. Sebab pada amalan itu terdapat barakah. Saya dia dengan Allah Ta'ala lah. Mudah-mudahan Allah terima amalan saya. Makcik, sekarang ni makcik kalau pergi Perak, balik ke Kuping, pergi ke Ipoh, makcik boleh jumpa dah dengan izin Allah. Setiap minggu ada majlis ratib Al-Attas kat Gunung Kapan. Tak nak ceritanya, maksudnya dulu tak ada, sekarang dah ada. Saya yang bawa majlis tu di situ dengan izin Allah Ta'ala. Bukan saya nak bangga tak. Dan pengamalnya sudah mencecah, saya rasa 300 ke 500 orang. Banyak. Taman golf ada, Kelembang Jaya ada, Meru ada. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut apa tuan-tuan? Saya nak sebut macam ni. Saya nak kata kat tuan-tuan semua, jangan biar majlis zikir kita ini sebatas kita. Kalau boleh setiap orang ni, ialah kita nak kumpul cakap macam ustaz tak pandai, mungkin tak boleh. Kita ni kumpul 2, 3, 4 orang kawan yang kita rasa kawan baik, ajak dia zikir 3, 4 orang. Jadi kita telah selamatkan dia dalam hidup dia. Dengan berkat zikir ni, insya-Allah hidup dia baik, selamat, terpandu, dapat hidayah.
Faham tak? Macam tu je. Itu tu dakwah dah tu. Inilah yang dilakukan oleh Kiai Fadil Banten dulu tahun 30-an dekat Lenga. Masa turun-turun Lenga, tuan-tuan tahu lah Lenga. Lenga bukan Bandung, Lenga. Kampung dalam 28, 31 tu kan? Lenga, tahu Lenga kan? Kawasan dalam Felda kan? Dan pada waktu itu dia nak baiki masyarakat. Kalau ceramah, siapa nak datang? Dan orang tu pun semua tak suka nak dengar ilmu. Jadi dia buat dengan apa? Dia dekatkan orang dengan wirid dulu. Wirid dekat, orang pun tambah satu, tambah lagi satu, tambah lagi satu. Tuan-tuan, jadi orang tu yang amal tu dia rasa hidupnya berkat, sehat, Allah jaga, tenang. Kembang lagi. Sampailah hari ni Khaujakan itu, tak silap saya di Johor pengamalnya dah 11,000. Johor. Hari tu dia orang buat perhimpunan haul tahunan di Masjid Tangkak. Saya pergi. Oh, Allah, satu masjid. Okey, jadi itulah tuan-tuan mudah-mudahan wirid zikir yang kita buat ini kita dapat amalkan. Okey, last soalan kalau ada silakan. Ada soalan. Minta maaf. Saya dengar amin tu amin. Macam mana nak baca? Ada kata amin. Ada kata cara bacanya. Baik. Bacaan untuk amin paling baik tuan-tuan nak baca A 2 harakat, min mad aril sukun. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jemaah. Amin. Okey, itu nice. Mari sukun. 6 harakat, 5 harakat, 4 harakat. Boleh. Amin. Apa tadi? Okey. Ada lagi soalan? Apa nak cakap betul? Nak beritahu lah. Yang wajarkan. Wajarkan. Untuk makluman, kat rumah ni kita 40 lebih tak ya? Kan Banten. Di rumah ni kita pernah, bukan kita, bukan saya lah. Di rumah ni, majlis ilmu wajarkan kita tahun 40 lebih tu, kita pernah buat selama 40 malam tu 40 hari tu untuk siapa yang bimbing? Yang bimbing saya tak mandi lah. Tapi rumah ni pernah buat wajarkan dan rumah ni juga pernah diduduki oleh Imam Besar Muar yang pertama. Kalau itu tahun 40-an. Kalau 40-an maknanya kemungkinan Kiai Fadil Banten masih hidup. Dan di rumah ni alhamdulillah maklumat lah. Maklumat tambahan saksi hidup catat sejarah. Itulah cerita Khaujakan. Sebab itu kenapa saya buat majlis zikir yang petang ni lepasan ni rumah ke rumah, kerana saya nak setiap rumah itu dapat barakah majlis zikir. Macam tu. Ya, gitulah ceritanya. Boleh? Okey, ada soalan last daripada yang lain? Round table? Kumpul dengan anak-anak ni. Ya, boleh, sangat lagi bagus. Panggil semua nak, jom kita baca. Kalau tak sehari, seminggu sekali. Tak seminggu sekali, 2 minggu sekali. Seminggu sekali bagus. Sangat bagus. Buat hari Jumaat lepas asar. Bagus. Saya tanya, kenapa kalau anggana letak tangan atas kepala. Okey, kenapa? Soalan tu bagus. Masa buat kaipoh tu, kecoh. Satu ni, ustaz buat ajaran sesat ke apa ni? Syiah ke apa ni? Tuan-tuan, meletakkan tangan di atas kepala ketika membaca Lau Anzalna adalah perbuatan sahabat. Rekodnya perbuatan sahabat. Siapa nama sahabat tu? Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan begitulah dan catat. Dia letak ini tuan-tuan adalah dengan niat syifa, sembuh penyakit. Jadi tuan-tuan bila baca letak tu jangan ikut orang sebelah. Letak. Dah. Tuan-tuan bila baca Lau Anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin. Tuan-tuan seperti kita kalaulah diturunkan Quran ke atas gunung, seperti kita membaca segala ayat yang hebat itu di atas kepala kita, la ra'aitahu khashi'an, kamu akan nampak gunung itu tertunduk, pecah. Macam itulah segala penyakit kejahatan dalam tubuh kita hilang dan pecah. Oh, baru tahu. Ngapa masa awal majlis tak nak tanya? Koma ni aja benarnya.
Mudah lepas. Okey, tuan sama. Rendah. Tuan-tuan, jadi itulah ceritanya tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian ini adalah tuan-tuan maklumat dan ilmu tambahan tentang ratib, sejarahnya, pengamalnya, kenapa amalkan begitu, kenapa buat begini tuan-tuan ya, insya-Allah. Sama desa malam ni, amat aksi tu tiap sebulan sekali. Hujung bulan, Jumaat, Atas bagus. Dan saya harap alam situ yang gelap-gelap tua tu Arab tu kan yang duduk lorong depan sekali tu kan. Imam. Oh tahu rumah saya lama Saya pesan satu je, kalau boleh nanti ada penerus majlis ni. Kalaulah contohnya wal-iyadzubillah Allah jemput beliau, jangan sampai tak ada yang teruskan. Faham Haji? Kena, mana daripada sekarang ni yang selalu ikut majlis tu dah kena dia biasa-biasa ganti ataupun Habib ada kat tepi, dia bawa. Kena macam tu. Kena cakap supaya kita waliyadzubillah kalau dia meninggal dah ada pengganti. Sebanyak ilmu habis. Tuan-tuan tahu tak? Paik nombor 3. Paik nombor 3 tahu paik nombor 3? Paik Bugis tahu paik Bugis? Paik Kemang tahu paik Kemang? Semua tak tahu ya. Itu tu dulu ramai ulama-ulama, ramai mursyid-mursyid tarekat Naqsyabandi. Ada rumah-rumah zikir. Tetapi kerana apa? Kerana tiada penerus selepas meninggalnya, yang tukang bawa tu habis terus. Habis terus tak ada. Jadi itu pelajaran. Pelajaran. Jadi macam tadi ni, kalau dekat Malaysia tu, kalau Habib dah bawa, pastikan ada orang sebelah dia tu yang selalu tak tinggal majlis dan dia kena sekali-sekali bawa. Contoh Habib kata minggu depan tak ada saya nak pergi Kuala Lumpur. Makcik siap-siap. Tak, jangan siap-siap kata ada jugalah kau bawa. Maknanya orang yang bakal ganti dia tu latih siap-siap. Jangan cakap baik-baiklah Bib. Bukan apa Bib, bukan saya doakan dalam panjang umur, tapi kalau Bib tak ada siapa nak teruskan? Siapa nak teruskan? Kena ada Bib, kena ada orang soal Bib. Baru berkembang. Kalau tak, habis ulama tu mati, habis ilmu tu mati. Ruginya masyarakat. Itu berlaku tuan-tuan. Dulu Paik Kemang, Paik Bugis tu, itu kawasan-kawasan tarekat Naqsyabandi kuat. Ada rumah-rumah zikir siap. Sekarang semua tak ada dah. Pecah, buat rumah anak buat dan sekian. Anak-anak keturunannya. Kenapa? Kerana anak tak sambung, bini tak sambung. Yang paling malang sekali ialah mungkin syekh Tok Guru tu waktu tu, dia tak turunkan pada anaknya. Sebabnya mungkin anaknya belajar dah pergi asrama, isterinya pun tak disebutkan, masyarakat sekitar pula tak mampu menggalas tanggungjawab ganti dia. Habis meninggal dia, habis semua. Itu bahaya. Maka sebab itu tuan-tuan, apapun ilmu, amalan, tarekat dan sebagainya, mesti siapkan pelapis. Patutnya tuan-tuan ratib ni patutnya Tok Asyik dah boleh bawa tau. Patutnya dia duduk sini dengar ratib. Kalau ustaz tak ada, dia boleh bawa patutnya. Patutnya itu namanya pelapis. Saya nak sebut nak pelapis ni zaman ni patutnya boleh bawa dah. Yelah memang dia tak nak bawa sebab ustaz ada lagi. Ceritanya kalau ustaz outstation 3 bulan, siapa nak bawa? Dia tak ada bawa. Itu nama pelapis tuan-tuan. Pelapis ni akan memastikan generasi berterusan. Tak ada pelapis habis. Saya pun kena banner ni, siapa 2-3 orang anak muda yang akan gantikan saya daripada sekarang. Jadi kalau ada 2 jemputan, ustaz ratib, sana pun ustaz ratib, alamak, okey kau pergi. Kan senang. Okey, tuan-tuan, insya-Allah pertemuan akan datang kalau ada saya cerita pula macam mana saya boleh terjebak dalam ratib. Cerita juga tu. Wallahu a'lam. Okey, itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alamak. Orang sana datang sini nanti. Jauh tu, penuh nanti. Ramai tu. Dia sekali majlis kat sana 50-60 orang. Tambah ini 20 orang. Tak pertemuan. Ataupun saya cadang gini, belah Dun Maharani satu kumpulan, tak payah gabung sana, belah Dun Sungai Balang, kita buat Sungai Balang. Maharani kita buat Maharani. Maharani tu pindah rumah ke rumah, Maharani punya. Kalau di sana setiap Jumaat pasar. Kalau di sini kita tukar hari lain lah.
Nanti kita bincang lah panjang ceritanya. Tak cukup tenang, tak cukup kaki nak lari nanti. Dah lari habis nanti. Renang dekat. Apa tadi saya dah cakap dah hilang dah. Idea apa? Itu. Okey, saya nak jemput besok. Saya jemput semua yang ada depan saya ni. Esok kita buat majlis Maulid Rasul dekat madrasah saya dekat kampung Sungai Gesek Kolam Air Panas. Daripada pukul 9 sampai Isyak. Okey, ada 4 kuliah sirah sampai habis. Jadi siapa yang lapang, jemputlah hadir. Tak lapang pun jemput hadir juga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sama. Alhamdulillah tak tidur hari ni semua. Okay, Man. Terima kasih, Man.